Assalamualaikum. Welcome back to Cik Syah channel. Malam ni kita orang jalan-jalan cari makan dekat area Kampung Baru. Tapi special sikit korang tu, Santai Seloma tau. Dekat sangat dengan bridge Seloma tu. Tapi dia penjalan dia pusing tadi. Jalan sempit sangat. Okay, so kita dah sampai, alhamdulillah. Jom kita tengok apa yang ada. So kat sini dia punya konsep makan tu pakai gerai-gerai macam ni. Setiap gerai tu banyaklah pilihan makanan. Kunafa pun ada ya. Wah, ni makanan-makanan macam ni. Memang kita punya favourite dah ni. Okay. Itu KLCC. Cintamu untuk kali ini. Lain suasana kau pergilah. Macam-macam makanan ada tu, korang meriah sangat kat sini. Dengan ada baskingnya. So makanan macam pizza dia murah tau, tapi pizza dia lama, 45 minit baru nak siap. So Cik Syah tak jadi order lah. Lepas tu dia ada juga makanan Thai, daging harimau menangis, daging kambing, yang talapia tu pun, yang pelarut kan pun ada juga tau. Yang ini mango crispy, air dia tapi dekat TikTok kalau korang baca komen, ramai kata air dia orang tak sedap. So korang bolehlah cuba. Tapi Cik Syah try ni, kita try lah kan, sedap ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Korang try je lah sendiri. Orang ramai tau, meriah. Tu Seloma Bridge KLCC. Contoh satu ni saya tak tahu. Menarik. Kita try kunafa pistachio panas-panas lagi tau. Yang ni RM25. Crispy. Ada cheese. Kita try kuotiao goreng. Nampak macam menarik je kan. Sedap. Cukup rasa sedap. Berapa ringgit? RM10. Tapi sebab sedap okey lah. Kuotiao goreng.
So dah sampai dah. Menu special, daging harimau menangis. Ni antara favourite Cik Syah lah, kalau nampak mesti nak beli. So kita try, kita makan dengan suhun. Yang ni RM17. Makan dengan nasi pun boleh, dengan suhun pun boleh. Pakai tangan ni baru sedap ni. Allah, dia ada sos hijau dengan sos merah juga. Dan tumpah lah ni. Menggambarkan kenangan kita waktu dahulu, di mana saja kau berada. Ambil. Mengharapkan semoga hilang jangka di hati, meminta akan ada waktu untuk bertemu. Dia nak basuh tangan lah, makan dengan tangan lagi sedap. Semestinya kat mana? Okey, kita dah basuh tangan. Kita dah basuh tangan dah. Makan pakai tangan. Lagi sedap. Sebab dia macam kerabu kan. Kita balut-balut. angin meniupkan rindu padamu. Tapi sos dia tak pedas. Cicah dengan sos merah ni sedap. Pedas sikit. Nak try? Akan juga nanti angin meniupkan rindu padamu. Semestinya nanti engkau kembalikan sentuhanku lagi. Akan juga nanti angin meniupkan rindu padamu. Alhamdulillah, habis dah makanan semua. Kat sini kalau kita nak naik Saloma Bridge tu dekat sangat tau. Di sini je. Lepas tu terus naik. Bolehlah bergambar-gambar tu, siap ada cameraman lagi. Berlampu-lampu. Tapi Cik Syah malas nak naik lah. Tangga. 1, 2, 3. 3 tingkat tangga. Kita ni dah kenyang, dah berat dah. Next time lah. Dulu pernah pergi tapi daripada depan lah. Ni daripada belakang. Naik ramai jugalah orang. Kat atas tu. So kita sekarang dah pukul 9.30 dah. Dah kenyang, Alhamdulillah. Dah makan, dah minum. Dah dengar basking. So jomlah kita beransur pulang. Seronok jugalah tempat ni. Santai Saloma. Santai Saloma. Seronok juga. Makanan pun banyak. Makanan pun so far okey, sedap. Banyak pilihan. Ada western, ada Thai, ada Arab pun ada. Nasi Arab pun ada. Pizza ada. Char-kway-teow, bihun goreng, nasi goreng pun ada, Maggi, ramen tu pun ada juga. So bolehlah santai-santai malam kan, tak nak makan nasi boleh datang sini. Okay? So korang terima kasih yang dah menonton hingga ke akhirnya. Jangan lupa like, komen, pasti yang belum subscribe, please subscribe. So far sebabkan 7 tahun ni kan, musim hujan kan, kata buat outdoor activity lah buat masa ni. So kita share video jalan-jalan cari makan. Okay korang, jumpa lagi di next video insyaAllah. Bye, Assalamualaikum. Ni tempat makan dekat sini. Lepas tu depan ni je dah Saloma Bridge dan KLCC. Menarik, meriah tau. Cuma nak cari tadi je macam susah sikit sebab jalan kecil daripada Kampung Baru kan. Tu sana. Kita orang parking kat situ. Ni kereta. So ni Santai Saloma.